kembali kita bersambung dalam episod yang seterusnya. Bukan episod sesi kita dah cut the previous sesi. So kita bersambung. Saya nak tanya soalan kepada Dr. Azwadi. So Dr. Azwadi sebelum beliau dilantik menjadi dekan, beliau mempunyai pengalaman sebagai timbalan dekan akademik untuk beberapa tahun kan Doktor? So from your opinion, with the current generation, sekarang dah Gen Z kan? So adakah teaching style pensyarah ni perlu berubah mengikut zaman? Saya rasa kita perlu, because teknologi perubahan macam juga sesi. Kalau tengok nak sebut pun susah. Okay. Kalau kita tengok cabaran pada generasi pensyarah yang sebelum ini, transition zaman kalkulator, OHP. Lepas tu ada komputer yang monitornya pun orang kata jarak je saja, jarak pandangan kita lah kan. Sebab tu sekarang dengan screen yang nipis. So kalau kita lihat, kita tak boleh lagi pada teknologi. Dan tambah sekarang ni pula kita kata deal dengan generasi Z. Generasi yang saya rasa dia kalau nak bersetuju dengan kita, dia nakkan evidence. Kan, apa yang dia dapat daripada apa yang dia buat kan. So nak deal with this generasi, kita kena adapt jugalah. Kalau tidak, nak dapatkan perhatian memang sukar kan. So saya rasa mau tak mau, pensyarah-pensyarah macam saya, generasi yang sekarang dah masuk 5 series, yang generasi 5 series ni kena tone down sampai ke 3 series in term of orang kata application dan juga penggunaan teknologi. So saya rasa itu perlu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak juga diorang ni terbawa-bawa dengan mentality yang macam tu, mentality yang just apa yang aku dapat. Kan? Apa yang aku dapat? Aku buat ni apa yang aku dapat. So kita tak nak kalau generasi depan dia ada dalam dia punya mindset apa yang aku dapat, then moto UPM berilmu berbakti itu takkan ditranslate lah kan. So saya kira untuk grab the attention, of course kita kena tune, sesuaikan teknik pengajaran, approach pengajaran kita. Dalam masa yang sama kita faham di Fakulti Sains kita ada jabatan fizik, kimia, biologi dan matematik. Contoh, saya daripada jabatan biologi. Sekarang kita cakap kenaan dengan SDG. Contoh SDG kan. So we talk about sustainability. Tapi dalam masa yang sama, jabatan bio contohnya, kita nak fokus kepada diversity. Kan, diversity, because banyak dah kalau kita tengok, mungkin kan kita cakap berkenaan dengan dinosaur yang dah pupus, tetapi mungkin zaman kita sekolah tahun 80-an dulu mudah untuk kita tengok beberapa spesies. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau kita tak maintain the management, because diorang ni yang akan menguruskan di masa depan. So kita kena ada letakkan input-input positif so that diorang merasa benda itu kepentingan bersama untuk jaga alam sekitar, untuk buat sesuatu bukan hanya untuk diri sendiri saja, memikirkan juga di komuniti, memikirkan juga generasi yang akan datang. So mau tak mau, saya kata kita kena sesuaikan diri kita dengan teknologi yang sesuai dengan generasi sekarang. Dan masa yang sama kita fokus kepada strength yang mungkin dari segi aplikasi. Contohnya tidak itu jelas sebab kita ni dalam fundamental kan. Tetapi kita perlu memahamkan pelajar kita kepentingan yang fundamental ni. Without the fundamental you can't go far. Betul. So tadi Prof Basha dia declare dia masih muda lagi kan. So Prof Basha memang jiwa dia sentiasa muda. Daripada walaupun zaman 5 series. Ya betul, dah 5 series Prof. Dah nak masuk 6 dah. Allah Akbar. Alright. So macam mana teaching style Prof dekat dalam kelas tu? Masih mengajar subjek kan? Masih ya. Saya daripada dulu sebab itulah bila kita ambil pendidikan dulu, so kita ada belajar pedagogi. Jadi kadang-kadang kita plan nak mengajar macam ni, tapi bila masuk tengok budak pelajar-pelajar muka dia lain, stres, jadi kita kena masuk dalam mood tersebut. Mungkin cara pengajaran saya masa dengan Nana dulu hampir sama, tapi pendekatannya mungkin berbeza.
And of course masa ketika dulu tu pun memang saya antara orang yang pertama start pakai PowerPoint, Yes, bawa betul. semua tu. Tu bukti hidup. Betul, pakai PowerPoint, bukan OHP. Dah pakai OHP. Jadi sekarang bila dah start, saya dah masuk gunakan AI. Alright, Actually saya dah start dari tahun 2024 dah masuk. Ya. Dan bila dia betul-betul meletup AI ni bila Oktober tahun lepas pengumuman Nobel Prize winner ya fizik dan juga kimia bila berkaitan dengan AI tiba-tiba semua AI meletup. Tapi sebab tu kita kena lebih ke hadapan. Cuma satu yang saya miss ialah dalam kuliah sebab faktor usia kita dah tak kenal nama pelajar. Sebab kita bergantung pada nama. Kalau dulu kita hafal, kita tahu kelibat dia masuk pun saya dah tahulah. Tapi masa tu tak ramai macam sangat mana Prof. boleh tahu? Masa tu ramai. Ramai ya? Macam mana Dulu boleh lagi ramai. kita dekat kelas dekat DKAP tu. Saya kenal. Tambah yang nakal-nakal semua saya kenal dulu. Kalau yang nakal sampai sekarang pun saya akan cari yang nakal dulu. Sebab kalau kelas saya bising, saya tahu budak-budak nakal. So, budak-budak yang pendiam memang tak cakap banyak. Sebab tu bila budak-budak yang atau pelajar-pelajar dulu yang pendiam, bila dia datang jumpa balik dia kata saya yang bukan bising-bising punya, Prof tak kenal saya. Cakap, Tapi dalam episod yang lepas Prof ada mention dia masih lagi kekalkan hubungan Prof dengan pelajar yang 2004 dan ke bawah lah. How you maintain that dan kenapa kita tak boleh buat sekarang? Dia orang stalk saya punya FB. Okay. Sebab current generation tak ada FB, dia main TikTok. Is it because of that? Ya, satu. Tapi sebenarnya saya banyak bagi nasihat dengan diorang masa dulu. Dan kalau pelajar BSDP tu, bila kita pergi latihan mengajar selalu kita jumpa diorang. Ya. Dan bila tahun 2006 sampai 2013 saya banyak terlibat dalam roadshow Jeraya Wara promosi bioteknologi sekolah-sekolah Malaysia. Bila stop kat satu-satu sekolah, ramai yang datang jumpa. Dia maklumkan pada saya. Dan yang paling saya suka lah, dia kata saya mengajar macam Prof mengajar. Cakap kau laser dalam kelas lah. Ikut Prof. Ikut dia kata. Ada style-style Prof dia kata memang dia bawa. Sebab dia kata yang tu dia comfortable dalam BSDP. Cara macam mana nak tanya soalan dan sebagainya. Dan yang lain-lain tu macam saya cakap tadi, mungkin pada ketika itu gap umur tu tak jauh. Betul. Dia kurang dari dalam 8 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya. Sebab tu kita ada hubungan macam instead of macam pesyarah lebih kepada macam kawan. Yes. Dan saya pun treat dia orang kawan juga. Itu sebab tu kita kekal. Tapi sekarang rasa macam lain gap jauh. Sekarang macam mengajar anak, mengajar cucu. Cucu saya pun umur lebih kurang macam mengajar cucu aku je. So bebel lebih lain sikit. Macam malah nak bebel sebab dia orang ni tak makan bebel ni lah. Dia tak boleh makan bebel popet, dia lain. Dia kena ada cara dia yang lain. Alright, okay. Kalau pelajar dulu bila dia bising kita angkat kening sebelah kan ataupun tengok je lama dia diam. Kalau budak sekarang dia tengok kita balik. Sebab dia confused. Nak apa? Alright. Sebab dia orang bila sekarang kita mengajar, dia orang semua tengok kita macam ni. Kita pula yang aku punya butang baju tak ni ke tak betul ke? Maksud ke tak betul sebab nota kuliah dah diberikan awal. Dia orang tapi ada masih lagi yang walaupun dapat, yelah sekarang dia orang lagi mewah semua pakai iPad tulis. Yang tu masih bagus. Cuma dia campur-campur lah. Ada yang budak memang ambil nota dan ada yang tengok je kita risau. So kita dah nak 50 years lah, kita dah 50 tahun fakulti sains. Boleh tak Dr. Azwadi komen the facilities of teaching dekat kita punya fakulti ataupun UPM secara general? What is your comment? Okay, saya kira macam yang di-highlight dalam sebelum ni. Sebenarnya kita tak ada pilihan. Okay, mau tak mau, kalau kita tak berubah dari segi penjagaan infra ni, kita akan tinggal. Private university kita tahu because dia punya sasaran adalah pelajar dan kalau tak ada pelajar dia tak boleh buat duit. Betul. Kan? For private university ni macam kita masih lagi bergantung pada dana kerajaan kan. Tetapi saya rasa secara mulai 2016 kata silap saya peruntukan dah dikurang-kurangkan dan kena ada cabaran saya rasa zaman Prof Bashar dengan zaman saya lebih kurang sebab kita masih dekat lagi
yang kita perlu adapt dengan keadaan semasa macam tu. So that's why kita inisiatif yang kita buat, kita ada plan strategi kita Prof Shah 2020 2030. Ada satu inisiatif Akademia Industri AI. Okay. AI itu bukan artificial intelligence, tapi Akademia Industri yang kita merasakan kita lihat kepentingan dekat situ. Satunya kita boleh engage industri dengan pelajar kita lebih awal. Mungkin kita invite industri untuk mengajar 1-2 jam so that dia boleh share apa yang ekspektasi di industri dan sebagainya. Tapi yang kedua, satu yang kita nampak adalah engagement yang membawa kepada situasi win-win. Katakanlah kita dah ada MOU. Kalau kita lihat sebelum ni kita ada dengan Fujifilm Asia. Fujifilm, so apa yang dia akan provide dengan facilities, ditempatkan di makmal-makmal kita. Dan masa yang sama, pensyarah kita bangunkan modul untuk training. So kita nampak dekat situ macam mana fakulti atau universiti secara amnya boleh thrive di industri. Sebab kalau kita lihat, Prof Shah mungkin agree dengan saya dekat sini, culture industri involved secara direct dengan universiti, culture tu tak ada lagi, saya kira. Kan? Kalau kita tengok universiti yang top di US, Harvard, MIT, belakangnya tu adalah alumni dan juga industri. Kan? Even banyak kontrak research kita dapat. Tapi saya rasa keadaan yang sama tidak berlaku lagi di Malaysia. Walaupun saya nampak dah ada movement ke arah itu. So that's why sebenarnya kita perlu dari segi pengurusan pun kita laksanakan macam engagement tadi, so that facilities pengajaran, facilities untuk research kita boleh bring the industry in lah, so kita boleh tempatkan yang agak terkini. Dan masa yang sama saya perlu admit juga, kita ada setengah bila saya pergi melawat setengah makmal pengajaran tu Dr. Nana, zaman saya masuk mula-mula tahun 2002 masih ada titration tu dengan tool yang kayu tu yang tinggi tu kan, masih ada. So kalau kita tanya, kalau kita nak bagi tahu from the positive side, kita keep di tradisi. Tapi dalam masa yang sama kita cuba, dan alhamdulillah baru-baru ni pun kita dapat dalam RMK Prof Shah, kita dapat almost 70 million untuk upgrade kita punya facilities, and hopefully kita boleh improvekan untuk pengajaran dan untuk penyelidikan kita. Kita dah terlalu lama orang kata bergantung kepada facilities lama, kan? So it's time for us to change lah. Alright. So dalam perbincangan kita yang sebelum ni, Prof ada sebut yang Fakulti Sains adalah 6 star dia punya ranking. So adakah peruntukan yang diberi setara dengan ranking yang dinobatkan kepada Fakulti Sains? Sesuai untuk mantan dekan, jangan tanya dekan. Saya prefer mantan dekan yang menjawab sebab kononnya, tapi sebenarnya tak. Tapi selalunya kita ada mohon peruntukan yang lain, jadi mereka dapat berikan. Daripada segi peruntukan asas tu masih sama, sebab dia bergantung kepada jumlah pelajar, yang yuran dan sebagainya. Tapi kita dapat kelebihan lain, tapi kita kena tuntut lah. Tapi tuntut maksudnya kita masih lagi belum dapat. Maksudnya kita bagi tahu, kita dah buat ni sebab ketika itu kita kena minta apa keperluan. Jadi kita sentiasa berada dalam prioriti utama bila kita buat permohonan. Maksudnya sampai sekarang pun duit ataupun rezeki tidak datang bergolek. Kita still kena berusaha, dan semua staff dah berusaha keras mendapatkan 6 bintang dan banyak-banyak bintang lagi. Tapi pada masa yang sama, pentadbiran juga berusaha untuk mendapatkan sejumlah yang tertentu untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Yang ni boleh nampaklah ada banyak aktiviti yang kita dah buat. Itu sebenarnya daripada bentuk-bentuk permohonan kita. Alright, so Dr. Azwadi, Fakulti Sains kita di mana ranking kita sekarang dalam UPM? Adakah masih yang tertinggi? Alhamdulillah, so far kita masih dalam top 5 lah in UPM. Kita masih dalam top 5. Tapi kalau kita go beyond that, dia ada pasang surut jugalah Prof Shah, kan? Ranking bidang contohnya. Kita alhamdulillah
satu daripada program kita, program di Jabatan Kimia, kita top 200 Syah kan? Okay. Tapi yang lain tu dalam range top 300 lah. Ini QS&K. QS&K bidang. Kalau Kita satu bidang, dapat tujuh kan? tapi Untuk kimia satu. untuk kimia tu bertujuh. Kalau ada satu lagi petroleum, sebab petroleum engineering, tapi sebenarnya kita ada program kimia petroleum. Betul. Yang tu tak silap saya 58. Okay. Yang tu That's yang paling very tinggi lah. Paling tinggi. Paling tinggi. Di kimia yes, top 200. So dalam UTM kita top 5. Ya. Okay, that's good. So ni soalan panas. So siapa-siapa boleh jawab. So kita tahu KPI. Ada yang mengadu KPI sekarang sangat tinggi, sangat tinggi. So what is your opinion? KPI yang tinggi tu memaksa ahli akademia untuk melanggar integriti untuk mencapai KPI, nak survive. So what is your comment? Saya tak percaya pada KPI. Okay, alright. Sebab KPI adalah yang minimum. Yeah, Kalau betul. dulu kan saya punya siri pun saya bagi tahu KPI ni minimum. Mm-mm. Kenapa you nak kerja pada peringkat minimum? Mm-mm. Maksudnya sentiasa kena berlebihan dalam cara yang baik. Betul. Kita tidak boleh berlebihan kalau dalam agama, tapi dalam bekerja kita kena buat yang terbaik, ya, melebihi. Sebab itu kata KPI itu minimum. Saya tak percaya. For me tak ada KPI. Okay. Tapi saya sedar terutamanya bila pandemik, sebab saya dekan masa pandemik tu, stres juga. Sebab stres nak menguruskan orang yang stres. Tapi kalau pernah ingat dalam fakulti dulu, mesyuarat fakulti kan, ada satu soalan saya tanya, sebarang masalah kalau dah masuk, kalau pensyarah tu ada masalah ataupun staf ada masalah tu bawa pada saya, menjadi masalah saya, maka saya akan selesaikan masalah dia mengikut cara saya. Awak ada masalah ke tak? Jadi soalan saya, berapa kali saya sebut masalah dalam tu? Okay, alright. Tak ada fokus. Itu kena fokus pada soalan. Okey, pernyataan. Maksud dia memang ramai yang akan terpaksa mencari laluan ataupun jalan yang tersendiri, sama ada jalan tu jalan yang dibenarkan atau jalan yang tidak dibenarkan. Maksud dia integriti. Contoh yang paling jelas ialah ramai-ramai berkolaborasi dengan universiti lain cuma nak letak nama, dan juga publish paper gunakan data yang sama, publish sini publish sana, lepas tu terlalu banyak hantar ke predatory journal, semua berbayar. So sebenarnya itu dah melanggar etika lah. Terutamanya yang aku buat kerja ni, kau buat kerja lain, nanti tulis paper semua kongsi-kongsi. Jadi kita dapati macam tu juga. So benda-benda tu, the mentorship tu kena betul. Yang tu banyak kita betulkan. Sekiranya berlaku, selalunya kurang, ataupun kalau nak kata tak ada, tak beranilah, kurang di fakulti kita. Mungkin fakulti lain berlaku ataupun universiti lain. Ini juga isu sebenarnya satu dunia. Apabila KPI, terutamanya publication, penerbitan, dia linkkan dengan kenaikan pangkat ataupun SKT, sesuatu yang dah banyak tahun kita maklumkan, agak sukar. Kalau tahun ni kita fokus kepada penyelidikan untuk dapatkan grant, sepatutnya dilebihkan pada situ. Dan tahun ni kalau dapat grant, bukannya boleh terus tulis paper. Betul. Dia macam tadi kita katakan, ada masa untuk kita menanam, ada masanya untuk kita membaca. Paper tu sebenarnya proses tuaian, dia sangat di akhirnya. Jadi rasanya di universiti pun dah bagi feedback ataupun maksudnya ada perubahan dalam KPI, dan saya harap juga KPI bukanlah sesuatu yang menakutkan, ya. Yang penting kesihatan mental, yang penting kita happy buat kerja. Dalam research ni sebenarnya mencari sesuatu yang tak dijumpai untuk membuat satu penceritaan yang baru. Kalau kita boleh ke situ, bagus. Dan pada masa yang sama, cabaran sekarang sebenarnya transdisciplinary. Terutamanya fakulti sains ni, kita fundamental. Seolah-olah kita ni tak ada tempat. Kebanyakan grant akan masuk TRL 3. Contohnya matematik. Di mana mereka? Even fizik, pure fizik. Sebab saya ni buat theoretical chemistry. Sangat suka. Tapi pada masa yang sama kita kena tahu macam mana nak twist, macam mana nak masuk kepada aktiviti yang lebih aplikasi. Dan tuntutan sekarang banyak commercialization. Nak tak nak memang kena. Tambah macam sekarang saya lihat
Saya fikirkan itu isu Malaysia. Saya ke Eropah sama. Saya ke Jepun sama. Taiwan sama. Pergi Afrika semua sama. So semua target commercialization. Yes, that's the in thing. Dan you tak boleh kerja secara bersendirian, transdisciplinary. Kalau you hantar lagi sangat sukar. Tapi bila kita duduk dalam transdisciplinary, komponen fundamental kita akan digunakan oleh orang engineering contohnya, ataupun bidang aplikasi contohnya dalam bidang perubatan ataupun food technology, agriculture. Tapi asasnya masih sama. So itu sounds lagi stressful. So macam mana Dr. Azwadi, how you remain calm untuk untuk staff kita kan mungkin ramai yang stress kan, how you remain calm? Saya rasa bila dah duduk di pos tu, walaupun stres kita dengan portray how kita manage lah. Dan sebenarnya bila kadang-kadang kita tak fikir sebelum ni kan, kita dah duduk di situ dan memikirkan keseluruhan 125 orang pensyarah Fakulti Sains kan. Tetapi itulah macam Profesor kata tadi, KPI is KPI yang diletakkan atas pos dekan sendiri. Tapi kalau kita treat benda tu as kita nak achieve, kita boleh achieve macam. Kalau kita fikir yang tu memang stres, hari-hari datang kerja memang muka stres. Tetapi saya rasa ini secabaran macam mana kita nak manage. Sebab bagi saya 125 orang pensyarah kita, ada 125 ragam, ada 125 karakter, dan bukan semua ada strength yang sama. I punya karakter okey tak? Menyusahkan? Menakutkan tak? Always my mentor lah. Terima kasih. Ada nampak macam kita kena appreciate juga talent kita. Dia mungkin macam Profesor kata tadi, kita bagi masa. Ya, kita bagi masa. Ada orang yang mungkin strengthnya bukan untuk satu-satu walaupun saya malas sebut KPI, kena sebut jugalah KPI tu. Sebab sekarang macam dah ada, kita tengok kepada produk, hasilan produk, inovasi yang membawa kepada hasilan produk. Lepas tu mungkin inovasi dalam pengajaran itself yang mungkin selepas tu boleh jadi modul produk kan. So mungkin bagikan masa, dalam masa yang sama kita try to sediakan jugalah keperluan. Contoh di fakulti kita cuba ada strength yang mungkin geran-geran kecil lah yang fakulti boleh bagi. Tak banyak tetapi sebagai pemula untuk mereka berjinak-jinak dan try itulah. Tapi oleh kerana benda tu is part of our task, publication, research, research publication, itu saya rasa kena ada jugalah. Kalau tak ada langsung intention tu tak boleh jadi pensyarah macam kan. Sebab tambah-tambah kita satu lagi course kita KRU. Yes. KRU pakai baju ni. Sebab kita nak tengok whatever finding kita dalam research, paling tidak kita share dengan pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Dia KRU sebut awas. Awas. So bila cerita pasal KPI memang ia adalah sesuatu perkara yang menakutkan, merisaukan, tapi kita dah ambil itu sebagai tanggungjawab, so kita perlu laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi jangan takut sebab orang Malaysia kan suka tengok cerita hantu. Ya. Menakutkan tapi happy je. Inilah soalan seterusnya. Ini adalah soalan daripada penonton kita yang semua orang paksa saya tanya. So, ada tak pengalaman yang menakutkan sepanjang, jangan sebut nama building, jangan sebut nama bilik yang spesifik. Ada tak pengalaman yang menakutkan sepanjang berada di Fakulti Sains? Jumpa orang. Cuma orang dia sebab kalau I remember sebab bila mengajar topik inframerah kan. Daripada dulu memang saya suka, taklah kata menyakat, tapi bagi tahulah kalau you all lalu dekat tangga-tangga ni ada rasa macam ni tu tak, dia rasa lain. Prof sendiri dapat? Tak tahu, rasa macam benda-benda tu takut kat saya kot. Sebab kita jarang fikir perkara tersebut. Kita fokus pada kerja kita. Mungkin ada. Kalau nak kita boleh bawa yang FTIR tu kan. Tapi Prof tak ada pengalaman lah dapat detect sendiri kan. Sebab dia lebih takut dekat Prof. That's why dia Alhamdulillah buat masa ni tak ada. Tak ada lah. Saya tahu ada. I can sense tapi saya buat tak tahu. Dr. Azwadi, sebab you dah lama daripada zaman belajar, bidang knowledge, sampailah sekarang UPM. To be frank, saya tak pernah lah. Sama juga dengan Prof. Asha. Tapi Dua-dua kita ni tahu. baik. Sebab satunya sebab kita tahu dalam agama kita pun
benda Wujud, harus diwujud yes. kan. So antara kita nak mereka kawan kita ataupun kita paling tidak ignore lah Profesor kan. Sebab bangunan kita 50 tahun paling Yes. tidak kan. 50 tahun ni ada macam-macam generasi. Dia pun ada generasi Z dia yang kita tak tahu macam mana. Dah kan? anak pinak dah. Oh, tapi baru teringat. Cuba tanya Dr. Hazlin. Tingkat 4 tu banyak. Oh, okey. Pengalaman banyak. Baru ni pun dia ada detector, ghost detector. Nanti tanya dia. Oh, alright. Okay. So itu nanti kita akan bawa dia ke episod yang akan datang, insya-Allah. So Boleh dia berkongsi. dia, Macam tu. pengalaman dia macam mana. Yeah. Okay, sebagai soalan penutup sebab kita dah hampir ke masa pendapat. Sebagai soalan penutup, di manakah Fakulti Sains in the next 5 to 10 years? Bagi saya lah, kita harus beri fokus banyak dengan industri. Itu banyak perkara sebab kita macam yang Fahla tadi, satu kejayaan yang besar. Tapi sebenarnya dalam proses tu ada banyak yang tak dapat dilaksanakan. Kita pernah cuba dengan Shimadzu, dengan Anton Pa. Maksudnya mereka membuka makmalnya di sini. I think lepas ni mungkin kita patut beri fokus kepada pengantarbangsaan. Kita juga boleh buka apa orang panggil satellite lab dengan universiti luar, dengan UPM. Jadi kita pun dah reki-reki lokasi-lokasi, tapi pada masa yang sama fasiliti harus kita make sure quality dia standard. Contohnya nak bawa orang Jepun, tandas tak boleh macam tu, dia tandas yang ada menyanyi bunyi-bunyi bukan midek biasa yang boleh ada bunyi burung-burung berkicauan. Kalau pasang saya nak pegang satu kunci. Okey, dia baru kita dapat membawa orang luar. Dengan industri kita masih lagi jauh lah bagi saya, terutamanya dalam penyelidikan. Selain daripada syarah kita masuk dengan entrepreneur, tapi industri tu kita faham industri kita masih lagi belum sampai. Kalau dekat macam contohnya, kalau contoh terbaik adalah vaksin. Oxford bagi 100 juta untuk buat vaksin. Jadi bila ada keperluan mereka dapat hasilkan, kita tak ada. Okey, itu banyak perkara yang saya lihat, terutamanya pengantarbangsaan. Okay, how about Dr. Azwadi? Where is Fakulti Sains dalam 5 hingga 10 tahun akan datang? Saya lihat the previous management lah. The previous management bagi saya banyak menyusun. So kalau kita tengok di succession plan dan kita datang dengan plan strategik kita sendiri, yang secara kalau kita lihat balik apa juga yang universiti, Hala Tuju Universiti kita inline with Fakulti Sains. So itu secara tak langsung tak ada lah culture shock kan. Bila kita lihat kepada strategic planning kita tu, kita buat secara berkumpulan. Bukan idea seorang, bukan idea Prof. Basha, bukan idea Dr. Wadi, bukan idea Dr. Prof. Intan, Dr. Mus kan, Dr. Kamirul. Dia idea sekumpulan. So daripada bulan ini, dan kita share the same objective, same mission. Kita bergaduh masa nak buat tu. Bergaduh tu kita kuara untuk memastikan itu adalah yang terbaik untuk dilaksanakan 10 tahun ke datang. Jadi senang. So that's why insyaAllah kita bersedia ke arah itu, because apa yang ada dalam planning kita masih relevan. So mungkin selepas ini kita nak buat sasaran 20-50 pula. So kita nak tengok. Tapi itulah, the technology is very very fast. Kan? Mungkin yang kita sasarkan dalam masa 10 tahun lagi sebenarnya dah achieve pun dalam masa 4-5 tahun. So untuk itu penting juga macam tadilah, untuk pengantarbangsaan, because dengan cara itu kita boleh dapat, bukan nak kata shortcut, sharing kan, apa yang dunia luar dah dapat, dah sampai to the level, kita tak perlulah follow macam mana yang dia boleh sampai ke situ. At least through sharing ni mungkin kita boleh meningkatkan terus kan. So benda-benda yang macam tu saya kira, selain daripada facilities yang kita perlu upgrade, pengantarbangsaan sekali lagi yang saya kira sangat-sangat penting sekarang. Okay. Alright, kita sudah berada di akhir rancangan. So saya memberi peluang kepada panel kita untuk hari ini untuk memberikan ucapan sempena 50 tahun Fakulti Sains. Silakan Prof. Okay, bagi saya, ucapan saya adalah hidup ni warna-warni, satu spektra, saya pernah gunakan ni dulu.
Jadi setiap orang ada keunikan yang berbeza, spektra warna yang berbeza. Jadi keluarkan cahaya-cahaya tersebut untuk menyinari 50 tahun Fakulti Sains. Alright, terima kasih Prof. How about Dr. Azwadi? Silakan. Prof. Bashar dah bercakap kerana spektra, silauan, kilauan. Okay. Untuk saya sebagai seorang biologis, okay, saya mengharapkan Fakulti Sains terus cemerlang, gemilang, dan tagline kita menginspirasi generasi menjadi orang kata wadah, okay, yang Fakulti Sains boleh contribute untuk generasi akan datang. Alright, terima kasih Prof. So kata-kata akhir daripada saya sebagai seorang pensyarah, cintai apa yang anda ajar, tapi cintai lebih kepada mereka yang anda ajar. So saya pulangkan balik tahta moderator kepada Prof. Bashar. Saya mohon maaf salah dan silap sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang kita bersama. Silakan Prof, ambil tahta. Okey, so patah balik, saya boleh kontrol, sambung lagi tanya soalan pula. Okey, tak ada. Jadi kali ini memang agak unik sebab Prof Potpet kali ini saya kena interview, dan kita juga interview orang yang masih menyandang jawatan ataupun masih bertugas. Sebelum ni DFSX. Ya, ni nama baru Dekan X, Dean X. Dia panggil Dean X. Okey, kita dah habis episod kali ini dan kita akan jumpa, dan kali ini kita lihat siapa pula yang akan kena. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.